Nak tahu beza simpan duit RM200 sebulan dengan simpan emas RM200 sebulan selama 5 tahun? Hasil dia sangat mengejutkan. Ramai orang kebiasaannya akan simpan duit dalam bank. Jadi, bila kita simpan duit dalam bank, untuk bajet sebulan RM200, selepas 5 tahun, duit yang terkumpul adalah RM12,000. Bila tolak inflasi, nilai sebenar yang tinggal lebih kurang RM10,300 sahaja. Duit makin lama makin susut dan simpanan kita mudah untuk bocor. Jadi kalau kita buat perbandingan dengan simpan RM200 itu dalam bentuk emas setiap bulan, apa yang berlaku selepas 5 tahun? Nilai simpanan kita akan menjadi RM15,487. Beza dengan simpan dalam bentuk cash, kita ada lebihan sebanyak lebih kurang RM5,000. Sebab emas kenaikan secara puratanya adalah 10% setiap tahun. Kala duit pula jatuh nilainya 3% setiap tahun. Jadi, nak pilih yang makin susut ataupun yang makin naik? Kalau anda rasa emas lebih win, komen emas dan share video ni untuk kawan-kawan yang selalu simpan duit dalam bank selalu bocor. Dan jangan lupa follow saya untuk lebih banyak tips tentang kewangan dan emas.